Hai. Selamat petang you all. Selamat petang semua. Happy anniversary Hendrik Genetik. Happy 6-year anniversary celebration. Okay, kita telah genap selama 6 tahun bersama Hendrik Genetik dengan bermacam-macam option pelaburan. Okay. Baiklah, kita ada program Salmon 30 minit ulang tahun ke-6 Hendrik Genetik bersama dilancarkan secara rasmi. Program Salmon 30 minit ulang tahun ke-6 ialah projek aquacultur kebajikan jangka pendek terakhir pada tahun 2025 ini. Hanya 500 tempat tersedia untuk program Salmon 30 minit ulang tahun ke-6. Sangat terhad. Nota khas, produk ini tidak menjana komisen pasukan dan tidak boleh dibeli menggunakan kupon atau baki dompet. Kontrak ini ditawarkan hanya sekali setahun sahaja, macam udang karang juga. Dengan tempat terhad yang tersedia, sila ambil perhatian, program ini terhad kuantitinya dan akan dikeluarkan dari platform setelah habis dijual. Dan tahun ni kita tak akan dapat tak akan nampak lagi apa tu, this one is 6-year anniversary. Tak nampak, sorry kalau saya terlampau terang. Okay, saya terlampau terang. Okay, kalau WhatsApp you dekat WhatsApp you boleh nampak, nanti ada kat you kat phone. Okay, phone I pun terang juga. Okay, I cerita, I ada masa 10 minit je dengan you all semua sekarang ni. Dengan pertumbuhan berterusan dalam penggunaan protein sihat global, salmon Atlantik berkualiti tinggi dengan protein unggul rendah lemak dan kandungan omega 3 yang kaya telah menjadi salah satu bahan makanan laut mewah yang paling mewakili pasaran Eropah. Okey, pada tahun 2025, Hendrik Genetik secara rasmi mengumumkan perkongsian strategik dengan North Sea Salmon Estate untuk bersama-sama membina sistem rantaian bekalan salmon yang menyasarkan pasaran Eropah mewah. Hendrik Genetik akan menjadi satu-satunya pembekal dan pengedar ikan salmon laut dalam North Sea di Asia. North Sea akan menyediakan kumpulan pertama teknologi pembiakan dan benih salmon laut dalam premium untuk membantu Hendrik Genetik dalam menggunakan pusat aquacultur pintar di Asia. Kedua-dua pihak akan bersama-sama membangunkan piawaian ekspor Eropah bagi memastikan semua produk yang dieksporkan lulus persijilan TraceSeal EU. Hendrik Genetik telah komited untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 60% daripada pengeluaran salmon mewahnya untuk rangkaian produk salmonnya. Okay, ikan salmon. Nanti saya tunjuk kat you all. Melalui phone boleh. Kalau melalui punya laptop ni tak boleh. Terlampau terang. Sorotan keuntungan Hendrik Genetik mencapaikan, nanti cerita kat you all sepenuhnya, ada masa malam ni. Hendrik Genetik mencapai peningkatan purata margin keuntungan kasar sebanyak 42% melalui aquacultur berpandukan AI dan premium jenama salmon laut dalam dijual. Maksud saya ikan salmon laut dalam dijual pada harga 4 hingga 6 kali ganda harga kos di Asia dalam pasaran Eropah. Jumlah ekspor tahun pertama diunjurkan melebihi $180 USD
bukan 180 juta USD, US dollar 180 juta, dengan kadar pertumbuhan tahunan yang dijangkakan sebanyak 35% plus lebih. Pengedar rangkaian berkongsi 60% daripada keuntungan, manakala syarikat mengekalkan 40% untuk penyelidikan dan pembangunan teknologi dan pengembangan jenama Hendrix Genetic lah. Faham tak? So I tunjuk kat you all tunjuk kat you all ikan salmon, macam mana rupa ikan salmon, macam mana pembiakan dia ada cerita tadi. So I ada masuk kat sini. Dia bagi harga 10% pada hujung minggu ni. Dia bagi 10% harga, 10% 10% harga. Dia terbalik lah sebab ini video I cannot I tak boleh buat kalau macam live, nanti I buat live. Harga dia 10% salmon ni, produk ni ada 10% harga dia. Okey, bermula dengan cerita pasal produk lah ya. Bermula dengan harga yang rendah dululah. So, cerita harga yang paling rendah untuk beli projek salmon ni. Dia start harga biasa 780, tapi salmon project ni boleh beli, setiap seorang boleh beli satu unit, tapi harga dia turun 630 untuk tahun ni sekali saja. Betul, 6 tahun anniversary celebration. Untuk masa 30 jam, setiap 3 jam dibayar RM280, dan jumlah hasil lepas 30 jam $2,800. So harga you boleh refer lah. That's why you boleh typekan link pautan dan boleh refer lah harga 10% daripada harga asal produk ikan salmon. Harga asal 1,300 pada malam ni, harga 1,170 itu jangka masa 30 jam, tapi setiap 3 jam dibayar terus 546. Tapi you kena masukkan tambah nilai lah, tambah nilai 1,300 baru boleh beli. Bukan, you tambah nilai 1,170 je. Harga biasa 1,300, tapi malam ni anniversary 6 tahun Hendrix Genetics, 1,170 saja, dan you dapat 546 setiap 3 jam. Lepas tu yang produk yang harga RM2,100 jadi RM1,890 saja, dan setiap 3 jam dibayar RM924, dan jumlah hasil selepas 30 jam 9,240. Lepas tu ada produk harga banyak, sampai produk harga 7,000, paling mahal 7,000. Kalau you bayar 7,000 pelaburan, kalau you ambil yang biasa T7 7,000, tapi bayar 6,300 saja, every 3 hours dapat 3,640. Keseluruhan 36,400. Untuk you all, you bayar 6,000 je. I tak ada duit you all, I tak dapat beli. Tahun ni tak dapat. I simpan tahun depan. 6,300 dapat 36,000.
Hai. Selamat petang you all. Selamat petang semua.